harga emas April 2024 mencecah all-time high pada RM399 per gram. Selepas 1 tahun, harga emas mencatat harga tertinggi pada RM500 per gram. Harga yang dianggap mahal 1 tahun lepas serta-merta nampak murah hari ini. Bayangkan, jika pada waktu itu anda cekalkan hati untuk beli emas pada harga yang mahal, sekarang anda sudah nikmati kenaikan harga setinggi 25%. Jika anda beli emas untuk simpanan jangka panjang sekurang-kurangnya 2 tahun ke atas, bila-bila masa pun sesuai untuk anda beli emas. Dalam jangka pendek, harga emas pasti ada naik dan turun. Tetapi berdasarkan sejarah harga emas 20 tahun yang lalu, kita lihat harga emas naik secara purata 10% setahun. Bermakna, emas lebih sesuai untuk simpanan jangka panjang. Apapun keadaan harga emas, yang paling utama ialah berapa gram emas yang ada dalam simpanan anda. Siapa yang ada lebih banyak gram, dialah yang lebih kaya dari sebelumnya. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.